cara kau nak tengok direction, cara kau nak kenal bullish engulfing, aku dah ajar semua benda. Kau just tekan je profile aku dekat atas sebelah kiri. Kau just tekan je profile aku dekat atas sebelah kiri. Nampak tak dekat sini? Ada link. Kau tekan je link ni guys. Tekan titik 3 atas sebelah kanan. Open in browser ni guys. Bila dah masuk dekat dalam channel public aku, jangan segan silu, tekan je pin message dekat atas ni. 1, 2, 3, 4, 5 sampailah keluar basic to advance. Ingat guys, link ni time ada kau masuk guys. Tekan je dekat sini kan. Time benda ni, selagi benda ni ada kau tekan, masuk je guys. Cukup je 4,000, korang dah takkan nampak dah link ni. Link ni aku dah nak delete, kau dah takkan dapat join. Sebab aku nak tukar kepada private, aku nak fokus 4,000 mata memandang dekat dalam tu sahaja. Apa yang ada dekat dalam ni Z? Apa yang basic to advance? Z, saya basic lah, nak belajar dari mana? Guys, korang kenalkan dulu bullish dan bearish engulfing. Ini macam mana terbentuknya bullish engulfing, macam mana terbentuknya bearish engulfing. Bila kau dah faham benda tu, baru kau pergi dekat cara nak buat, cara kau nak tengok video backtest lah sebagainya. Kau tekan je profile aku. Dekat sini ada part intro. Dari part 1, part 2, part 3 dan part 4 time frame. Ini cara kau nak marking zone. Kau tengok 2.0 cara kau nak entry. Dan juga technical setup. Ni tempat kau nak exit. Yang tanya aku, Z, exit. Ni aku dah ajar dah benda dalam ni. Dan juga daily setup. Yang ini complete geng. A to Z aku ajar teori. Aku belum praktikal. Kat sini barulah kau technical punya setup. Praktikal. Kat sini kau apply dekat chart. Daripada kau teori dari part 1 sampailah bawah ni part 7, kau dah dapat dah. Okay. Bila kau dah faham, yang dah advance sikit, kau tinggal nak buat backtest je geng. Tekan je. Dekat sini aku dah bagi dah ayat dia. Nampak ni. Backtest teknik killer breakout beduk. Aku dah bagi dah dekat dalam tu. Okey, sini pun ada lagi. Dan atas ni akan ada lagi teknik killer breakout beduk setup. Video ini bernilai RM5,000. Tapi disebabkan ramai dah masuk support Z, InsyaAllah banyak lagi rahsia yang Z akan bongkarkan cara buat duit yang sebenar. Tengok guys. Tengok, benda ni free je. Okey, aku tak minta korang bayar pun. Benda ni memang free. Free of charge. Okey, korang tak perlu bayar dekat aku. Okey, aku nak bantu korang ni. Dekat sini pun aku tulis. Saya amanahkan ijazahkan ilmu ini kepada anda semua. Jikalau kalian merasakan ilmu ini mahal, percayalah ilmu ini murah je. Pengalaman saya yang mahal. Jadi saya di sini saya mohon agar tuan-tuan puan-puan kekal di hot forex market IB. Saya sebagai trader yang aktif. Itu je cara mau balas pertolongan saya. Assalamualaikum. So kalau kau nak, kau tekan je dekat sini. Kat sini aku dah guide. Dan juga kalau sebarang pertanyaan boleh PM admin aku. Okey, kau nak aku tunjuk contoh lagi tak? Abang-abang, kakak-kakak? Nak aku tunjuk contoh? Terima kasih Cikgu Zid. Dalam banyak-banyak IB, abang yang paling mudah faham explanation. Alhamdulillah. Rezeki tak salah alamat. Kau jumpa aku hari ni. Siapa yang baru follow aku, Alhamdulillah, ini rezeki korang. Jangan lupa tap-tap screen. Okay, aku tunjuk tadi setup sell. Ni aku nak tunjuk setup buy pula. Macam mana kita boleh dapat buy, macam mana kita boleh dapat sell dan sebagainya. Okay, simple je geng. Teknik dia simple je. Ulang dari daily. Ni dekat time frame daily ni geng. Okay, baca balik storyline dia. Geng. Setelah 3 kali nonton live, akhirnya faham. Alhamdulillah geng. Kau nampak tak? Itu baru menonton live geng. Okey, kalau kau nak belajar lebih mendalam, kalau kau niat nak jadi full time trader, kau follow je lah teknik